Hai semua, ini kisah percutian plan seminit kami ke Penang. Banyak tempat-tempat menarik di Penang. Antaranya Umbrella Alley yang terletak di lorong-lorong kecil di Armenian Street. Di Armenian Street ni juga terdapat kedai-kedai cindera mata, ada beca. Pelancong-pelancong pun ramai datang ke sini. Kami juga tidak melepaskan peluang mengabadikan memori di sini. Beratur ke? Dah penat berjalan dan bergambar, kami pun pergi ke Durian Alley untuk menikmati Raja Buah. Di sini, kita boleh menikmati 5 jenis durian pada satu harga. Anggaran berat dalam 1 kilo. Antaranya, Angbakia D18, XO D24, Musang King dan Blackthorn. Manggis ni RM5 je sebekas. Air percuma dan rambutan pun percuma. Ramai pelancong tempatan dan luar negara datang ke sini. Apa itu? Ini apa? Angbakia D18. Itu apa tu? XO D24. Itu? Yang ni Blackthorn. Ini Musang King. Okay. First bite. Bismillah. Paling manis kan? Paling manis. Besarnya ni. Nampak besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia? Rasa sangking. Nak? Comot. Sedap. Bukan, tambah gila isi dia. Gila betul. Ini yang sedap. Patut dia suruh-suruh lah. Ada guna gelas. Guna gelas kan tu ada rasa lain. Pahit-pahit ya? Mana ada pahit-pahit sikit. Tapi semua bawa durian. Mantap. Tu, Durian Valley. Kalau korang ke Penang, jangan lupa singgah ke Durian Valley. Janji takkan menyesal. Confirm korang mesti akan repeat lagi nanti. Seterusnya, selepas kenyang makan durian, petangnya kami ke padang kota untuk menikmati angin laut dan makan pasembo. kita smoke
Banyak kota. Usai solat di Masjid Kapitan Keling, kami meneruskan perjalanan balik ke Ipoh melalui jambatan kedua Pulau Pinang. Baiklah, jumpa lagi.